customer baru bayar booking, kita dah datang untuk tengok site visit dekat sini. Jadi ini adalah kawasan pedalaman dekat kawasan Kuala Kelawang. So sekarang prosesnya kita tengah site visit dan cari solution untuk kita selesaikan masalah pembinaan eco cabin dekat sini. Dekat site yang kedua, dan di mana site ni mereka akan sediakan pusat rekreasi untuk anak yatim. Tapi ni masih lagi dalam proses perbincangan tau. Jadi kalau ada boleh lihat kawasan sana, kita akan sediakan kabin ataupun asrama untuk anak yatim. Alhamdulillah kita dah selesai dah sesi perbincangan untuk 2 site dalam 1 hari je guys. Nampak tak betapa komitednya tim Arabina dalam menyelesaikan masalah customer kita untuk menyiapkan eco cabin mereka. Jadi kita dah selesai site yang kedua. Sekarang kita nak balik ke Arabina semula. Kepada anda yang berminat untuk mendapatkan eco cabin, korang boleh terus hubungi tim sales di Arabina.